العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على محمد الموحى إليه من ربه نون والقلم وما يسطرون. Sadaqallahul Azim. Kita bersatu di dewan ini. Terima kasih saudari pengerusi. Seterusnya, AJK pelaksana untuk program yang bagus ini. Kita sama-sama doakan mereka dapat saham kubur, saham akhirat yang tak putus-putus, sebab mereka menjadi penyebab untuk kita dapat kebaikan. Seterusnya yang saya muliakan, Cik Abang sayang, buah hatiku, Dr. Farhan Hadi bin Muhammad Taib. Seterusnya, istimewa buat hadirin hadirat yang saya muliakan. Saya kagum dekat sini kita ada kaum Adam. Ya, dalam program Fitrah Wanita Anggun, ada kaum Adam yang tergerak hatinya untuk bersama kita. Kata Nabi, Man akramaha fahuwa karim. Siapa yang muliakan wanita, mereka itu lelaki mulia. Mari kita tepuk tangan sikit, raihkan lelaki-lelaki yang ada dekat sini. Kat belakang sana pun ada lagi 2-3 orang. Subhanallah, Allah sebut dalam Quran, Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Ya, kamu ini wahai wanita, pakaian bagi lelaki, dan lelaki itu pakaian bagi kamu. Jadi kalau lelaki datang kat program wanita, ibarat kata lelaki ambil berat pasal baju dia sendiri, ya. Kalau wanita pergi program lelaki, ibarat dia ambil berat pasal kain dia sendiri. Saling memerlukan. Sebab itu ini golongan lelaki-lelaki yang hebat. Patut kita doakan mereka supaya terus hebat. Seterusnya, kat sini juga saya kagum melihat adanya yang bukan Islam turut bersama kita. Mereka ini golongan yang cinta pada ilmu, golongan yang berlapang dada yang patut kita tabik, hormat sungguh. Sama-sama kita beri tepukan juga pada yang bukan Islam yang datang ke sini. Okey, sebelum kita pergi jauh ya, apa kata kita ceriakan pagi kita dengan satu video istimewa untuk kalian semua. Silakan.
saya teruja melihat senyuman istimewa daripada kalian semua. Semoga kalian lebih bersemangat untuk menyambut salam teristimewa daripada saya dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga pagi ini akan menjadi satu detik indah dalam hidup kita yang layak kita bawa balik jumpa Allah nanti. Kita bentangkan depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cakap dekat Allah, Ya Allah, dulu ketika aku hidup dekat dunia, aku pernah lapangkan masa untuk majlis ilmu. Sebab digambarkan majlis ilmu ini sebagai riyad min raudatil jannah, taman daripada taman-taman syurga yang ditunggu lama dah oleh para malaikat. Untuk apa? La tada'u ajnihataha li talibil ilmi ar-ridaan bima yusna. Mereka melebarkan sayap-sayap rahmat mereka untuk menaungi kita semua redha dengan apa yang kita buat. Wa yastaghfiru lahu ma fis samawati wa ma fil ard hatta al-hitana fil ma. Dan sedang minta ampun untuk kita sekarang ini apa saja. Bila kalimah ma dalam bahasa Arab maksudnya lil aqil wa li ghairil aqil, untuk yang ada akal, untuk yang tak ada akal. Sedang istighfar untuk kita semua redha dengan apa yang kita buat. Syukurlah kita terpilih untuk melalui detik yang istimewa ini. Sebab itulah Allah dah pilih kita, kita kena syukur pada Allah. Kita jangan persia-siakan pilihan Allah ini dengan datang berjiwa kecil. Datang untuk apa? Untuk tengok saya je ke? Insan biasa, ya? Ataupun sekadar nak penuhi aktiviti pagi je. Dan hati kita sekarang ni, kita tak besarkan jiwa kita untuk berhubung dengan Allah dengan jiwa yang ikhlas, jiwa yang layak mendapat pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab sekarang ni fizikal sama, tapi jiwa sekarang ni ada duk pandang tudung saya, mungkin sengit anak saya tarik tadi, ya. Ataupun sedang pandang mic ni, ataupun sedang pandang benda lain, ya. Cuba kita besarkan jiwa kita. Dapat Allah, dapat tarik niat kita, pegang niat kita. Sebab syaitan iblis pun datang juga, dengki, nak alihkan perhatian kita. Sebab apa? Kalau kita dapat satu ilmu yang berkat pada pagi ini, ia mampu mengubah hidup kita dari detik ini sampai ke akhir usia kita. Jadi jangan main-main dengan apa yang kita buat sekarang. Datang dengan jiwa besar, berhubung dengan Allah yang Maha Besar. Kita akan dapat bawa balik satu manfaat yang sangat-sangat besar yang akan mengubah dunia, insya-Allah. Okey, kita teruskan lagi. Fitrah wanita anggun, ya. Kita nak rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab pada hari ini kita dimuliakan oleh Allah dengan datangnya agama Allah, agama Islam, ya. Dulu, ya tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, dulu wanita itu dihinakan. Bila lahir anak perempuan, orang rasa macam tak best, ya. Merah muka, malu sangat. Dulu tamadun Rom, tamadun Yunani, mereka pandang perempuan ni, mereka confused. Wanita ni syaitan ke binatang? Sampaikan mereka buat debate, seminar sebegini untuk membicarakan khusus tentang status wanita ni. Manusia ke ataupun bukan manusia? Sampai tahap macam tu sekali. Kalau wanita tu bersalin, orang Yahudi cakap apa dekat wanita? Padan dengan muka, dia kata. Dulu jahat sangat sebab gelincirkan Adam daripada syurga. Bila wanita menyusukan, padan muka, cerewet, susah, padan muka. Asyik menghina-hinakan kita. Tapi bila Islam datang, bila Nabi Muhammad SAW diutuskan, apa ajaran yang Nabi bawa? Nabi berkata dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Walaqad karramna bani Adam." Kami muliakan anak Adam. Wanita itu anak Adam. Wanita itu manusia. Layan wanita sebagaimana kamu layan manusia. Jangan layan wanita sebagaimana kamu layan binatang, hamba abdi ataupun syaitan. Subhanallah. Dan bila wanita mengandung, bila wanita melahirkan, Islam iktiraf ini sebagai satu jihad, satu pengorbanan. Bila wanita menyusukan, Islam mengiktiraf setiap titis susu itu bernilai dengan pahala. Subhanallah. Hebatnya, mulianya kita bila bersama dengan Islam. Dan Islam tak ada pun mengutuk asal-usul kita. Islam bagi cerita tentang Adam dan Hawa itu dalam dhamir yang sama.
Maksudnya begini ya, Quran cerita fa'azallahuma syaitan. Syaitan menggelincirkan kedua-duanya, Adam dan Hawa. Bukan dia pergi gelincirkan Hawa dulu. Lepas tu Hawa pun pergi hasut Adam supaya Adam ni makan buah khuldi. Dan akhirnya barulah dua-dua tu diturunkan ke dunia. Itu sebenarnya tafsir saja. Dan Quran cerita dua-dua itu. Maksudnya lelaki pun ada potensi untuk buat dosa dan pahala, perempuan pun ada potensi untuk buat dosa dan pahala. Dua-dua sama saja di sisi Allah dari sudut nilai kemanusiaan, dari sudut potensi untuk buat kebaikan dan juga dosa. Bukannya yang buruk tu perempuan je, yang baik tu laki je. Bukan begitu. Adil dekat situ. Subhanallah, baik layanan Islam pada kita semua. Jadi nak rasa syukur, nak rasa bestnya Allah ni, sweetnya Allah, nak enjoy dengan Islam. Sebab kalau kita rasa Allah tak best, kalau kita rasa Islam ni macam diskriminasi je, macam asyik lebihkan laki je, asyik buat taati kepada orang perempuan je, hakikatnya bukan begitu. Tapi hakikat sebenarnya kita yang belum kenal lagi hebatnya Islam, baiknya Allah pada kita, sayangnya Allah, adilnya ajaran Allah SWT. Mari kita saksikan pada hari ini apa antara fitrah-fitrah yang ada dalam Islam, ajaran yang menyebabkan kita rasa I'm proud to be Muslim. Saya bangga menjadi Muslim. Saya bangga menjadi Muslimah. Saya ada satu nikmat perasaan, nikmat jiwa, nikmat keanggunan dalam diri yang takkan boleh dirampas oleh sesiapa pun. Selagi ada Allah dalam jiwa, tiada siapa akan boleh buat kita derita. Ini bahagia. Masya Allah. Okey, kita teruskan lagi. Bila kita dah tahu ya betapa Allah tu baik sangat kepada kita, betapa Allah itu, ya Allah, subhanallah, sangat membela kita dari kehinaan dulu, mengangkat darjat kita semua, maka kita nak menilai keanggunan itu dengan ambil nilai Allah ataupun ambil nilai arus, nilai manusia. Hadirin hadirat yang saya muliakan, bila Allah buat peraturan sebab Allah sayang, ya. Sebagaimana kalau orang buat mesin basuh, dia ada manual untuk mesin basuh dia. Dia buat peraturan, mesin basuh ini hanyalah sesuai untuk basuh baju. Jangan pula kamu pergi basuh almari dalam mesin basuh ni. Sebab apa dia kata macam tu? Sebab dia yang cipta mesin basuh tu, maka dia tahu apa yang baik, apa yang tak baik untuk mesin basuh tu. Maka kita nak kena jelas, siapa pencipta kita? Allah. Maka sudut pandang kita, nilai kita, cara kita melihat, cara kita berfikir, kalau kita ambil nilai manusia, manusia ni suka ambil nilai yang serpihan-serpihan, yang relatif, yang baik untuk orang ni je, untuk orang ni, akhirnya derita. Tapi kalau kita ambil nilai Allah, takkan ada seorang pun yang tak layak untuk bahagia. Semua orang istimewa, semua orang layak untuk jadi hebat, jadi berpotensi, jadi gembira hidupnya. Okay, kita teruskan lagi. Biasa, ya, bila orang ambil nilai arus dengan ambil nilai syariat untuk mendefinisikan tentang keanggunan. Kalau kita ambil nilai arus, kecantikan, keanggunan itu relatif. Kakak ni mungkin kata, saya suka wanita yang sweet macam Siti Sarah. Kakak ni pula kata, mungkin ya, dia tak kata pun, mungkin contoh ya, saya suka wanita tu cantik macam Julia Roberts. Bumper dia besar sikit, belakang dia pun besar. Boleh jadi dia nilai kot situ. Dia tak nilai ya. Saya bagi contoh apa ni secara umum ya. Ada pula orang lain kata cantik tu macam Fasha Sanda, hidung dia lawa je. Ada orang pula suka cantik tu macam Ustazah Siti Nurbahaya. Berbeza-beza kan? Ya Allah. Tapi kalau kita ambil nilai syariat, cantik itu pada takwa, pada hati yang ada hubungan dengan Allah, pada akidah yang terikat dengan Allah. Dan takwa ini layak dimiliki oleh semua orang, tanpa perlu kita nak buat pembedahan kosmetik yang menyakitkan, ataupun kita nak buat tatu sana sini ke, nak pakai pakaian ketat sandat yang menyeksakan kita, nak pakai kasut tumit tinggi yang menyeksakan kita nak berjalan ke. Tak perlu, ya. Takwa itu kita cuba dapat terikat selalu dengan Allah.
Bila ada masalah, ngadu dekat Allah dulu. Facebook dengan Allah dulu ya. Jangan Facebook dekat Facebook kita tu ya. Sebab kalau kita ngadu kat manusia, manusia boleh sebarkan aib kita, manusia boleh fitnah kita, manusia boleh ngumpat-ngumpat kita ke orang lain. Tapi kalau ngadu dengan Allah, Allah Maha mendengar. Allah boleh selesaikan masalah kita. Allah baik dengan kita. Hadirin hadirat yang saya muliakan, apa itu takwa? Pernah seorang sahabat ya, bernama Sayyidina Umar bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, "Wahai Ubay, apakah itu takwa?" Maka Ubay ni bijak, dia jawab dalam bentuk, dia tanya balik soalan. "Umar, kamu pernah tak berjalan di atas satu jalan yang penuh dengan duri? Bagaimana kamu berjalan?" Umar kata, "Ya pernah. Aku berjalan dengan berhati-hati. Aku angkat sikit jubah aku. Aku jalan jangan sampai terpijak duri. Kalau pijak sakit tak? Sakit kan? Jadi kita cuba elakkan. Jangan pijak supaya tak sakit." Jadi kat sini ya, maksud takwa itu ialah apabila kita melangkah dalam kehidupan kita ini dengan penuh berhati-hati. Kita tak pilih sembarangan ya. Kita ada kemampuan untuk berkata ya ataupun tidak pada sesetengah keinginan dengan ambil nilai siapa. Dan tentu kalau kita ambil nilai manusia, sangat-sangat relatif. Susah nak puasi kehendak semua manusia. Tapi kalau ambil nilai Allah, jiwa kita mudah lapang ya. Sebab nilai Allah itu ialah tentang bagaimana hubungan kita dengan Allah, bagaimana kita ikut panduan Al-Quran dan As-Sunnah. Kita hidup sekarang ini tujuannya apa? Sekadar nak memenuhi keperluan hidup je ke? Ataupun kita nak memenuhi tujuan hidup? Beza ya. Kalau keperluan hidup, kita datang sini dengar program, balik nanti masak untuk anak-anak ya, bagi mereka makan. Lepas tu esok pula datang kerja balik ya. Lepas tu putaran yang sama, dapat makan, dapat minum, yang akhirnya berakhir dengan masuk tandas, buang air ya. Lepas tu tidur, lepas tu macam tu je putaran kita. Keperluan hidup, bukan kata tak penting, penting juga ya. Tapi yang lebih penting adalah kita nak penuhi tujuan hidup. Siapa kat sini dengan beraninya dia boleh bagi tahu saya apakah tujuan hidup kita semua? Kami akan hadiahkan novel Cinta High Class, novel terbaru kami. Okay, 1, 2, 3. Masya Allah, bagaimana kita? Dah hidup berapa tahun dah kan? Kita tak confident untuk nyatakan tujuan hidup kita. Ini kita nak muhasabah. Tak apa, Allah hadiahkan detik ini supaya detik ini boleh mengubah cara kita pandang kehidupan lepas ni. Tujuan hidup kita, kita nak jadi hamba dan khalifah Allah. Hamba Allah ni adalah orang yang macam mana? Hamba, bila sebut hamba ni Allah ya, apa-apa saja nak dengar Tuhan kita cakap apa ni. Kita tak nak buat sesuka hati kita, nak rujuk Tuhan kita cakap apa dulu. Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala, Raja segala raja. Dan bila sebut khalifah, kita ada tugas, kita ada fungsi, kita ada peranan yang besar untuk makmurkan bumi ini dengan menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuan hidup kita semua. Dan kita buat apa saja lepas ni, kita kena jelas. Aku penuhi tujuan hidup ke? Ataupun sekadar keperluan hidup? Bimbang kalau kita tak penuhi tujuan hidup, kita bukan sedang berada di jalan yang menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tadi ya, saya daripada Kuala Pilah nak datang ke sini ikut GPS ya. Kami ikut signboard yang menuju ke sinilah. Tapi Allah izin signboard apa ni, GPS kami ada problem sikit, dia menunjuk ke jalan yang ada jalan mati. Lepas tu kami pening, pusing-pusing ya. Tapi Alhamdulillah sebab kami masih konsisten dengan petunjuk tu, akhirnya walaupun dengan sedikit masyakkah, Alhamdulillah kalian semua setia, masih sudi menunggu kami. Kami pun akhirnya sampai ke sini. Begitu juga kita hidup ni, kita nak menuju Allah. Kita nak menuju Allah ini, Allah dah bentangkan satu siratul mustaqim, satu jalan yang lurus. Dan di sepanjang jalan itu dia ada cabaran dia. Kejap-kejap GPS kita mati ya. Kejap-kejap signboard kita tu ada orang tutup signboard kita, tak nampak signboard. Ikut signboard mana ni ya. Tapi sentiasa ada clue ya, sentiasa Allah panggil
dia untuk kita tetap berada di atas siratul mustaqim. Selagi kita jelas tujuan kita nak sampai pada Allah, kita akan sampai. Macam saya tadi dengan suami sesat, tapi tujuan nak sampai juga kat Hospital Melaka ni. Alhamdulillah dapatlah sampai. Kita kena jelas tujuan hidup, insya-Allah signboard kita pun jelas. Signboard kita ni maksud saya panduan Al-Quran As-Sunnah, kena pegang sungguh-sungguh untuk selamat sampai pada Allah. Seterusnya, kalau kita ambil nilai arus ya, hidup kita ni dihantui prasangka. Ya, misal kata begini, orang suka wanita yang kulit putih gebu, yang tinggi, bawa ada confident untuk ke depan, saya kata. Tapi kalau saya kulit hitam legam, saya tak tinggi, saya rasa tak confident lah nak ke depan. Kita cepat tak yakin begitu. Sebab ambil nilai arus ya. Okey. Dan kita mudah hilang ceria dan hilang semangat. Sebab fikirlah orang tengah cakap apa pasal aku ni, mesti cakap tak best ni. Alah, mesti orang sedang boring dengan aku cakap ni. Sebab ambil nilai arus, jadi hilang ceria, hilang semangat, jadi pemurung, jadi rendah diri. Bila tumbuh satu jerawat je, jadi ya Allah, tak nak keluar rumah dah seminggu, sampai jerawat ni kempis balik. Lepas tu jadi pasif, jadi tak best je, ya, murung je, nak duduk seorang-seorang, tak nak berkawan, tak nak jumpa orang ya. Okay. Lepas itu pasif ini tadi akan bertukar menjadi agresif, rasa nak marah orang, rasa pandang negatif, pandang buruk orang saja ya. Lepas tu dia sukalah marah-marah. Dan bila dia sebagai isteri, dia suka membebel dekat anak dia ya. Dia suka pandang yang negatif je pasal suami dia ya. Kalau dia sebagai anak, dia rasa nak memberontak saja dengan mak dia. Kalau dia sebagai ibu, minta maaf ya, kalau dia sebagai ibu, dia rasa macam nak cincang lumat jati diri anak dia. Jadi tak anggun dah kan. Orang-orang sekeliling dia pandang dia walaupun muka dia cantik macam mana pun ya. Tak cantik apa lagi. Hakikat ni semua wanita cantik ya. Jadi tak menarik, jadi tak best duduk dengan dia, rasa tak bahagia duduk dengan dia. Hadirin hadirat saya muliakan, berbeza sekali kalau kita ambil nilai syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ada Allah, walau bagaimanapun fizikal saya, cantik ke tak cantik ke orang kata, bila saya ada Allah, saya yakin dengan diri saya. Sebab saya bawa Allah yang maha besar. Saya tak bertawakal dengan kemampuan saya serba terbatas. Lidah saya boleh keluh, boleh tergagap-gagap bila bercakap. Fizikal saya ya, boleh jadi tak menarik di pandangan orang ni, tak menarik di pandangan orang ni, boleh jadi begitu. Tapi di sisi Allah, kalau saya jaga niat ikhlas saya, kalau saya ingat Allah, saya zikir pada Allah, Allah sedang sayang saya. Apalagi yang lebih besar dalam hidup ini ya, dibandingkan dengan nilai kasih sayang Allah kepada kita. Best kan? Subhanallah. Ini satu perasaan yang kita nak kecap hari ini, nak bawa balik sampai bila-bila. Supaya lepas ni kita tak akan menangis derita seorang-seorang lagi. Sebab Allah sentiasa teman kita, Allah baik dengan kita. Cuma kita yang belum kenal Allah. Hadirin hadirat yang saya muliakan, kita teruskan lagi tentang fitrah wanita anggun ini. Bagaimana dalam sirah kita terdapat contoh-contoh yang pernah menjelma depan mata ya, yang pernah berdiri di atas muka bumi ini, yang menunjukkan sebenar-benar contoh wanita yang terbaik di muka bumi ini. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW duduk bersama para sahabat. Nabi lukis 4 garisan di atas tanah. Nabi pun buat kuis pada para sahabat. Nabi ni kreatif, buat didik pada sahabat ya. Dia bukan ceramah macam ni saja. Kejap dia buat kuis, kejap dia buat teka-teki, kejap kalau ada anak-anak tu dia ajar anak-anak ni berlomba. Hatta anak-anak ini pernah Nabi ajar mereka bergusti ya, sebab kreativiti ya, ikut kondisi. Okey. Nabi kata ada 4 wanita yang terbaik di atas muka bumi ini. Ini ikon sebenar kita. Bukannya Maradona, bukan Julia Robert ya, tapi ini dia. Asya binti Muzahim, Maryam binti Imran, Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad. 4 wanita terbaik. Hadirin hadirat yang saya muliakan, dan tentu ada kisah spesial tentang mereka ini yang kita nak bawa balik sebagai pengajaran berharga dalam hidup kita. Dan syaitan cukup dengki, dia tak nak kita dengar kisah-kisah ni. Kalau kita dengar,
Ya Allah, takut-takut hidup kita nanti rasa best, rasa mulia dengan Islam. Takut-takut kita semua layak dapat masuk syurga Allah belaka. Maka syaitan akan dia akan hias-hias model-model lain, kisah-kisah lain, cerita-cerita lain sebagai lebih indah, lebih menarik di pandangan mata kita. Kalau kisah yang baik, yang memotivasi, tak apa juga ya. Ini kisah gosip, kisah fitnah, umpat yang lebih teruja kita nak baca, nak dengar. Na'udzubillah. Okey, kita teruskan lagi. Siapakah Fatimah binti Muhammad? Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, puteri bongsu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah. Bertuah Fatimah ini sebab beliau lahir daripada seorang ayah yang terbaik di muka bumi dan seorang ibu yang terbaik di muka bumi. Dan beliau dididik langsung daripada sekolah kenabian. Ibarat kata, Fatimah kalau pada zaman ni, dia boleh masuk universiti yang terbaik di dunia, Universiti Oxford bisa kata. Dan dia boleh berguru dengan tok guru yang paling hebat dekat Universiti Oxford tu. Kalau kita nak bandingkan Universiti Oxford dengan sekolah kenabian, dah tentulah sekolah kenabian ini jauh lebih hebat. Sebab pensyarahnya adalah para malaikat, ya. Jibril sendiri datang ajar Nabi, dan tok guru besar dia, dekan dia adalah Allah sendiri secara langsung. Maka dia dapat meneguk sumber itu daripada sumber yang paling asasi. Sebab itu ini contoh paling special, paling high class untuk kita contohi. Fatimah ini ya, hadirin-hadirat yang saya muliakan, beliau digelar sebagai Ummu Abiha, ibu ayahnya. Sejak kakak-kakak dia, Kak Zainab, Kak Ruqayyah, Kak Ummu Kalsum, mereka-mereka itu bernikah, maka Fatimah lah banyak ambil berat pasal ayahnya. Sehinggalah ibundanya, ya, Khadijah binti Khuwailid meninggal. Fatimah lah yang menggantikan tempat ibunya, ambil berat urusan ayahnya ini. Beliau juga merupakan isteri kepada Sayyidina Ali, ya, isteri yang terbaik, isteri yang sentiasa kreatif, cuba hiburkan hati suami. Dan beliau juga merupakan ibu terbaik untuk Hasan dan Husain, ya, dua pemuda yang dijamin akan masuk syurga dan menjadi ketua pemuda dekat syurga. Dan beliau juga seorang pejuang. Cuba kita tengok ya, bila Fatimah ini anggun dengan takwa dia, anggun dengan iman dia, dia jadi puteri, dia jadi puteri yang terbaik. Dia jadi isteri, dia jadi isteri yang terbaik. Bila dia jadi ibu, dia jadi ibu yang terbaik. Dan bila dia jadi pejuang, dia jadi pejuang yang layak diangkat sebagai ketua bidadari di syurga. Itu beza. Kita ambil nilai besar dengan nilai kecil untuk ta'arifkan anggun kita. Okey, kita teruskan lagi. Apakah ciri-ciri keanggunan Fatimah, ketua bidadari di syurga? Yang pertama sekali ialah beliau rasa mulia dengan akidahnya. Subhanallah, ketika ayahanda Fatimah menerima Islam, ibundanya terus beriman. Fatimah pun antara orang yang paling awal terus percaya. Sebab beliau nampak dari kecil lagi ayahnya seorang yang baik, seorang yang tak pernah buat kacau dekat orang, tak pernah ngumpat orang, tak pernah nak bunuh-bunuh orang. Kalau orang minum arak sampai mabuk, Nabi tak minum, ya. Nabi jaga semua tu. Jadi bila Nabi menyampaikan risalah Islam, Fatimah terus beriman, terus rasa mulia dengan akidahnya. Orang nak caci, nak bunuh ayah dia tak berganjak sedikit pun. Malah dia bangga. Qul hadhihi sabili, this is my way. Aku nak ikut juga ayah aku nak ikut juga jalan aku. Sebab dia bangga dengan akidah dia. Okey, kita teruskan lagi. Keberanian Fatimah adalah buah daripada akidah. Sebelum tu, akidah tu apa? Akidah ni asal daripada perkataan aqadah, ya. Aqadah ni simpulan ikatan kat dalam jiwa kita, terikat dengan Allah. Itu akidah, ya. Bukan akidah ni kita kena hafal ilmu kalam yang payah-payah, ya, bukan begitu. Itu pun boleh membantu untuk kita kenal Allah. Tapi hakikatnya penghayatan perasaannya tu, sekarang ni pun kita nak tahu akidah kita tinggi tak tinggi, jiwa kita tengah buat apa sekarang ni. Terikat dengan Allah ke, tengah doa supaya aku dapat hidayah, dapat kekuatan lepas ni ke, ataupun sedang
duk layan benda-benda lain, teringat tu, teringat ni. Kita muhasabah, kita balik istighfar. Allah sangat baik, Allah sayang kita semua, nak bagi kebaikan ni, nak bawa bekal sampai ke akhir hidup kita, insya-Allah. Tengok ya, satu ketika Rasulullah SAW dikeronyok oleh Uqbah bin Abu Mu'ayth, seorang yang sangat jahat, yang ambil selendang dia macam serban tu, dia pergi letak dekat kepala Nabi, dia keronyok, dia sepak, dia tendang Nabi. Ketika itu tak ada siapa pun berani dekat dengan Nabi kecuali Abu Bakar Siddiq. Dia seorang je berani. Ali menceritakan kisah ini. Dan ada seorang lagi yang berani, ya. Orang tak berani ni sebab musuh tengah kuat kan, Islam sikit je masa tu. Tapi ada seorang lagi yang berani, iaitu Fatimah. Kecil lagi, lebih kurang 5 tahun baru umur dia, ya. Pergi dekat ayah dia, pergi buang najis unta yang diletak oleh Uqbah bin Abu Mu'ayth ini. Abu Jahal cabar dia, siapa kat sini yang berani letak najis unta kat belakang Muhammad yang sedang sujud depan Kaabah, maka bangunlah orang yang paling sengsara di kalangan mereka menurut hadis riwayat Bukhari, iaitu Uqbah bin Abu Mu'ayth. Dia ambil najis unta, dia letak kat belakang Nabi. Bayangkan najis unta busuk kan, dia letak kat belakang, dia akan menurun dekat kepala orang tengah sujud kan. Habis kotor ni, Nabi tak bangun, Nabi sedih sangat. Fatimah datang bersih kepala ayah dia. Ya Allah. Dan ketika mana peristiwa umat Islam diboikot, umat Islam masa tu peringkat awal kan, orang buat naya dekat dia. Ada sahabat yang kena jumur kat tengah padang pasir, ada sahabat yang kena bedal, kena macam-macam di tuan dia. Akhirnya Nabi kesian tengok mereka ni, Nabi ajak mereka duduk kat satu perbukitan sebab orang duk boikot. Mereka nak beli makanan, duit mereka tak laku, ya. Mereka nak berurusan, mereka dipulaukan. Dan ketika itu si kecil Fatimah sanggup ikut ayah dia. Tak apalah, lapar sama-sama ayah dekat bukit. Bayangkan anak kita kan 5 tahun, mana faham apa-apa kan. Kalau lapar mesti ragam, mesti nangis, mesti sedih, ya. Tapi Fatimah, dia sabar, dia cuba juga demi Islam. Seterusnya Fatimah ini, dia berlari di bawah kilatan pedang, ikut sama dalam peperangan yang ada membela Islam untuk menegakkan kalimah Allah. Dia berani sebab apa? Sebab dia ada Allah dalam jiwa dia. Okey, teruskan lagi. Fatimah sebagai anak, beliau ini anak yang terdidik dan taat. Lahir 5 tahun sebelum kenabian dan meneguh dari sumber utama. Dan beliau sangat akrab dengan kakak-kakaknya. Seterusnya, Fatimah menjelaskan kepada kita bagaimana akhlak Nabi itu bila lahir. Anak perempuan Nabi tak bunuh anak perempuan macam bangsa Arab yang lain, ya. Quran cerita pasal ni, ya. Quran cerita bagaimana bayi yang tak berdosa ini akan Allah tanya nanti, dengan dosa apalah kau dibunuh ni, ya. Tapi Rasul tunjukkan akhlak yang sangat bagus, sangat berseri mukanya bila sambut kelahiran Fatimah. Ini satu akhlak yang kalau logik akal manusia pun boleh terima benda ni sebagai satu yang luar biasa ketika itu, yang patutnya kita jadi beriman, ya. Seterusnya, cuba kita tengok realiti wanita pada hari ini. Di beberapa buah negara, kalau ada wanita yang mengandung, dia buat ujian prenatal, dia tengok bayi itu perempuan ke lelaki. Kalau perempuan, dia suruh gugurkan sebab dia rasa anak perempuan ni macam menyusahkan saja. Ini orang yang tak ambil nilai syariat. Dia akan pandang hina pada makhluk yang bernama perempuan. Seterusnya, hak untuk pendidikannya, 2/3 dari lebih 1 bilion dewasa yang buta huruf dan tiada peluang mendapat pendidikan asas di dunia adalah wanita. Mereka disekat dari nak belajar, ya. Dan secara purata, pada usia 18 tahun, remaja perempuan mendapat pendidikan 4.4 tahun kurang dari lelaki. Ketinggalan sebab tak diberi peluang, ya. Seterusnya, ada wanita di beberapa buah negara Arab, ya. Mereka disuruh kalau nak nikah, ya, kamu kena jahit dulu kemaluan kamu itu sebagai tanda kesetiaan kepada lelaki. Bagi tak muat, penis masuk kan, supaya lelaki nikah, oh isteri aku ni tak pernah berzina lah, sebab kemaluan dia kena jahit. Dan sebelum bersama dengan suami tu, dia kena operate, kena pentas dulu jahitan tu. Sakit yang amat, dan lepas sembuh daripada
operation tu baru dia boleh bersama dengan suami dia. Ada yang sembuh lambat, ada sembuh cepat, ada yang ada kesan-kesan sampingan yang lain. Kesian sangat. Ini orang tak ambil nilai syariat. Dia buat ikut suka kepala dia saja. Tapi Islam tak ada prinsip yang nak menganiaya sesiapa. Islam bagi keadilan, Islam muliakan. Tu hebat ya, kita bangga dengan Islam kita. Seterusnya, yang ketiga, Fatimah ini bijak mengurus cinta. Kita saksikan satu video dulu sebelum saya terangkan bagaimana Fatimah ini meletakkan cinta kepada Allah sebagai cinta nombor satu dalam hidup dia. Dan cinta kepada manusia itu hanyalah alat, bukan matlamat, ya, alat untuk dapatkan cinta Allah. Kita saksikan video ini. Hadirin hadirat yang saya muliakan, dekat sini kita ada adik-adik remaja. Istimewa untuk kalian, Fatimatul Zahra adalah contoh di kala remaja. Beliau pun gadis seperti adik-adik yang ada perasaan tersuka terminat dekat somebody. Tapi Fatimah pegang pada prinsip
Wala taqrabu zina, jangan kamu hampiri zina. Dan Fatimah juga muliakan walinya. Fatimah tak ada ngorat-ngorat ataupun hantar surat guna burung merpati ke, ataupun rempit naik unta dengan pakwa mana-mana ke. Tak ada ya. Fatimah jaga diri dia, siapkan diri dia dengan ilmu. Dan Fatimah ini, dia mengagumi Ali sejak kecil lagi. Dia lihat Ali itu pernah gantikan tempat tidur ayahnya dalam peristiwa hijrah. Sehingga kan Allah kurniakan Ali sebagai teman tidur Fatimah, sebagai satu anugerah. Kalau adik ada minat kat siapa-siapa, adik boleh suruh wali adik sampaikan dekat dia ke? Ataupun doa sungguh-sungguh. InsyaAllah, kalau adik pilih jalan yang mujahadah, Allah akan sampaikan adik kepada dirinya dalam keadaan yang suci terpelihara. Bila kita ada prinsip, awas jangan mengurat jika mahu dapatkan secara terhormat. Saya ada wali, saya mawar berduri. Mamulah tak akan ada hati yang disakiti, perut yang bunting sorang-sorang. Ya, anak yang kena buang, kena masuk dalam blender, di blend dalam blender. Patah dia punya tangan, hancur dia punya otak. Na'udzubillah. Sebab takut sangat dengan dosa. Allah tak rela adik-adik menanggung ya penderitaan emosi yang sebegini hebat. Sebab tu Allah bagi peraturan, jangan hampiri zina ni. Ya, bukan Allah kejam pun, Allah bagi jalan yang lebih baik, iaitu jalan pernikahan. Ya, kita kan kalau nak dating mana-mana tak ada siapa marah kan? Nak khalwat lama-lama tak ada siapa marah. Jadi bukan Allah kata tak boleh nak khalwat, nak dating, tapi lepas nikah. Okey. Adik-adik yang kau muliakan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi kita, hubbuka li syai'in yu'ma wa yusim. Cinta kamu kepada sesuatu boleh menyebabkan kamu buta dan juga tuli. Maka hati-hati dengan cinta kita. Pastikan cinta kita pegang dua prinsip tadi. Kalau yang belum nikah ya, jangan hampiri zina dengan muliakan keluarga, muliakan wali. Seterusnya, Rasul berkata, ajiba rabbuka binasyabi laysat lahu sabwa. Allah merasa takjub kepada pemuda yang tiada baginya rindu yang cenderung kepada kebodohan. Termasuklah pemudi. Ya, rindu tak salah, rindu itu fitrah. Tapi rindu yang menyebabkan kita malam-malam tu dengar lagu Korea ya, ataupun dengar lagu Najwa Latif 2-3 kali ulang-ulang lagi. Benda itulah akan diulang tayang berkali-kali dalam minda kita, dan dia akan menyebabkan drive kita, motivation dalam diri kita terangsang untuk buat benda-benda yang tak sepatutnya. Bukan kat kita salah sekali-sekala nak subscribe depan komputer tengok Lee Min Ho nazak ke ya. Boleh, tapi Quran kena lagi banyak. Sebab takut pengaruh Lee Min Ho tu lagi kuat daripada pengaruh Al-Quran dalam hidup kita ya. Okey, teruskan lagi. Kita tengok ya, sinopsis kisah Fatimah sebagai pengantin baru. Mahar Fatimah berupa sebuah rompi perang milik Sayyidina Ali. Rompi perang tu apa? Satu peralatan untuk berperang ya. Miskin sangat Ali, tapi Fatimah memilih Ali, suka dekat Ali. Ya, Fatimah pulangkan balik mahar tu kepada suami dia sebagai hadiah. Sayang dia dekat Ali. Seterusnya, mereka hidup di sebuah rumah yang miskin. Tak ada apa pun kat situ. Yang ada hanyalah selembar kulit kambing ya. Ada mesin mesin pula. Ada batu pengayak ya. Ada peralatan seperti cawan yang nak minum, sikit-sikit macam tu je. Perabot mewah semua tak ada. Kemah biasa saja. Tapi Fatimah sabar dengan kemampuan suaminya ketika itu. Seterusnya, rumah mereka tu jauh daripada rumah Nabi. Tapi selaku mentua yang sangat sayang kepada menantu dan kepada anak, Nabi pindahkan mereka ke rumah Harithah bin Nu'man ya. Dan ada satu peristiwa yang sangat masyhur di dunia ini. Bagaimana Fatimah rasa penat sangat. Dulu kalau nak makan roti, dia bukan macam kita. Kita pergi kedai terus ada roti high five, roti gardenia kan. Dulu kalau nak makan roti dari biji gandum yang kecil tu, yang macam mana nak giling dulu. Ya Allah, lepas nak ayak lagi, lepas tu nak adun kan, lepas tu nak bentukkan, nak bakar, nak kipas, habis arang kat muka. Satu hidangan breakfast macam tu. Nanti lunch pula macam tu lagi. Ya Allah, yang penat sangat-sangat. Itu baru roti. Tu nak makan benda lain lagi kan. Okey, jadi penat yang amat. Fatimah rasa terbatas.
dia minta seorang pembantu daripada suaminya. Suaminya tak mampu. Maka suatu ketika mana Nabi memiliki ramai sikit tawanan perang, Sayyidina Ali cakap dekat Fatimah. Dia cakap, apa kata Fatimah minta seorang daripada tawanan perang ini untuk jadi pembantu kepada kita. Fatimah malu dekat ayah dia. Dia pergi dekat Nabi. Nabi kata, kamu nak apa ya anakku? Dia kata, nak tanya kabar abah saja. Lepas tu dia balik rumah dia semula. Malu dia. Dia bincang macam mana ni, malu nak cakap dekat abah ni. Lepas tu mereka pakat, mereka pergi sama-sama. Sayyidina Ali pun khabarkan hasrat mereka kepada Rasulullah SAW. Ya. Nabi pun kata, minta maaf, tawanan perang itu, ya, aku lebih prefer untuk jual, dan duit hasil jualan itu boleh bagi makan dekat golongan sufah, golongan fakir miskin yang ada dekat Madinah ketika itu. Ya, maka Nabi pun bagi ganti yang lebih baik berupa zikir Fatimah. Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar. Baca 33 kali setiap satu itu sebelum tidur. InsyaAllah esok ada satu pergantungan yang sangat hebat pada Allah. Rasa macam ada satu tenaga, ya, untuk kita buat kerja kita. Hadirin hadirat saya muliakan, kerja ni ataupun kisah ni kita biasa dengar kan? Selalu dengar kan? Maksudnya kalau suami tak mampu, jangan meminta-minta di luar kemampuan suami. Ya, kita redha susah senang bersama. Dan kalau kita tak mampu ada pembantu, kita boleh cari kekuatan dalaman untuk bagi kesabaran kita buat kerja tu. Tapi juga, ni kisah kita jangan dengar pula lepas ni. Fatimah, dia bukannya seorang yang terus selesa dengan kesusahan begitu, ya. Ya. Dan Nabi pun bukannya biarkan anaknya terus dalam kesusahan begitu. Lepas tu, hadis riwayat Abu Daud dan Baihaqi menceritakan Nabi datang membawa hadiah seorang pembantu kepada Fatimah. Jadi kat sini, kalau suami dah mampu tu, isteri rasa penat sangat perlukan pembantu, nak didik anak. Tiba-tiba suami kata, contohilah Fatimah, tak minta apa pembantu, biar jimat sikit duit aku ni. Sebenarnya ada kisah lain. Bila dah senang sikit, ya, boleh ada pembantu, tak ada masalah, nak ringankan tugas rumah tangga. Ini pun satu strategi. Ya, lebih lagi wanita sekarang ramai yang berkerjaya. Tak ada masalah ada pembantu. Cuma kena perbincangan yang baik lah, komunikasi berkesan antara suami dan juga isteri. Dan Fatimah ini, ya, beliau bila mana tergolong dalam Ahlul Bait, beliau ada hukum-hukum yang spesifik, yang khusus, yang tak sama macam kita semua. Antaranya kalau isteri Nabi tu lepas Nabi dah meninggal, dia tak boleh nak nikah dengan orang lain lagi dah. Ya, itu satu. Dan isteri Nabi ni kalau nak berurusan dengan orang lelaki, dia kena ada tabir. Ya, itu dua. Dan banyak lagi. Dan Fatimah ni pernah pakai gelang emas. Gelang emas ni dalam Islam tak ada masalah, hiasan bagi wanita. Tapi bagi anak Nabi Fatimah, Nabi tegur dia, tak perlulah pakai gelang emas, ya. Itu untuk Fatimah saja. Seterusnya, Fatimah ini seorang wanita yang kreatif memenangi redha suami selepas bertengkar dalam rumah tangga, berbeza pendapat, tak setuju, ya. Itu fitrah, itu lumrah, ya. Maka apa yang Fatimah lakukan? Fatimah, dia cuba minta keredaan Ali ini. Sampai pernah dia tawaf sampai 70 kali untuk minta redha Ali. Dan akhirnya Ali maafkan dia. Fatimah ke kita semua adalah pribadi normal. Bila namanya manusia, dia takkan sempurna, ya. Kita bukan syaitan yang hanya ada keburukan. Kita juga bukan malaikat yang tak ada kelemahan langsung. Kita manusia. Ada kelebihan, ada kekurangan. Suami kita juga manusia. Dia tak perfect. Ada kelebihan, ada kekurangan. Bila kita positif melihat kita sebagai manusia, kita takkanlah merintih sangat-sangat pada kelemahan pasangan kita. Tapi kita positif bagaimana kita nak bantu kelemahan mereka. Sebab kita pun ada kelemahan. So macam mana kita nak kutuk je kelemahan dia kan? Kalau orang kutuk je kelemahan kita, rasa macam mana? Tak best kan? Kita nak orang bantu, kita tingkatkan diri, ya? Bangkit daripada kelemahan tu. Macam tu juga pasangan kita. Dia tak nak dileteri, dikutuk semata-mata. Dia nak dibantu untuk keluar daripada kelemahan mereka. Okey, seterusnya, yang ni best sikit ni, kontroversi. Wanita juga berhak memilih sama ada monogami ataupun poligami. Fatimah Az-Zahra, salah satu ujian besar yang menimpa dalam keluarga Fatimah, Ali nak nikah lagi dengan anak Abu Jahal. Fatimah bagi ke tak?
Marah besar Fatimah. Itu fitrah, lumrah. Maka Nabi pun bila dengar anak dia marah besar, Nabi naik atas mimbar begini, Nabi berkhutbah. Nabi kata, dulu menantu-menantu aku yang lain, suami kepada Zainab, suami kepada Ruqayyah Al-Mukalthum, mereka itu berjanji kepadaku supaya tak madukan anakku, dan mereka itu tepati janji mereka. Tapi hari ini Ali, dia ambil anak aku dulu. Dia pun dah janji tak nak madukan, tapi dia nak madukan, nak nikah. Maka hadis ni banyak riwayat, banyak versi. Ada yang Nabi kata, aku tak rela anakku bersatu dengan puteri musuh Allah selama-lamanya. Itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua kata, aku lebih rela Ali itu menceraikan anakku daripada memadukannya. Dan ada riwayat ketiga mengatakan, aku tak rela anak aku ni disakiti. Okey, mari kita tengok. Sebab nak cerita pasal poligami ni, orang lelaki kat sebelah sana dah jeling-jeling, kan? Takut bias ni. Okey. Apa kata kita beliklah buku para ulama muktabar supaya kita tak cenderung untuk bias. Sebab para ulama ini, mereka ini takut kepada Allah. Dan Allah jamin, wa may yakhshallaha min ibadihi ulama. Orang yang paling takut kepadaku adalah para ulama. Apa kata ulama? Okey, saya petik Kata ketua ulama sedunia, Profesor Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dalam bukunya yang terkenal Malamihul Mujtama'il Muslim Alladhi Nanshuduhu, ataupun ada terjemahannya yang semua orang kat sini patut beli buku ni. Saya kempen sebab buku ni sangat bagus. Tajuk dia, Ciri-ciri unggul masyarakat Islam yang kita idamkan, karya Profesor Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Kawan-kawan saya dulu pun, nanti ada yang bangsa Cina dulu selalu suka sangat tanya soalan poligami ni. Dia nak tahu macam mana, sebab fitrah wanita kan tak suka di poligami kan. Jadi saya pun ambillah pendapat ulama muktabar ni untuk jelaskan kepada dia. Kata Profesor Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, golongan missionary, golongan orientalis suka sangat menjadikan topik poligami ini seakan ia adalah syiar daripada syiar-syiar Islam, seakan ia adalah kewajipan daripada kewajipan-kewajipan Islam, seakan ia adalah sunnah daripada sunnah-sunnah Islam. Hadza dalal atau tadlil. Ini keliru lagi mengelirukan, ini sesat lagi menyesatkan. Kata Profesor Syekh, al-aslul ghalib fi zawajil muslim an yatazawwaja ar-rajul bimra'atin wahidah. Asal yang mendominasi dalam pernikahan Muslim yang sebenar ialah seorang lelaki nikah dengan seorang saja perempuan. Dan ini lebih dekat dengan prinsip mawaddah, rahmah dan sakinah, tenang, penuh kasih, kasih yang fokus, penuh belas kasihan, tak menyakitkan, tak melukakan. Prinsip yang ada dalam Quran. Ini lebih dekat dia kata. Dan dari sudut fiqhul awlawiyat, fiqh keutamaan secara umumnya, buku ini menyebut kahwin satu lebih utama daripada berpoligami. Poligami itu sebenarnya cumalah rukhsah. Rukhsah ni keringanan bila ada masalah-masalah yang bersifat individu ataupun bersifat mujtama', bersifat sosial kemasyarakatan. Misal kata dalam kondisi perang, kondisi terlalu ramai wanita berbanding lelaki, itu kemasyarakatan. Kondisi individu misal kata isterinya tak bernafsu, isterinya lumpuh, tak mampu layan suami, isterinya memang nak ada kawan, nak suruh suaminya nikah lagi ke, macam-macam kan. Dia tak tahu kan. Ada juga yang tak berapa normal macam ni, Masyid. Tak ada lah. Okay. Jadi Islam meraihkan kondisi individu yang berbeza-beza ini. Itu kedudukan sebenar rukhsah, bukan azimah. Boleh tak kalau akak tanya adik, adik nak solat Zuhur 2 rakaat saja, boleh tak boleh? Boleh tak? Tak boleh ke boleh? Tak boleh langsung? Bila boleh? Musafir bila ada rukhsah, ada keperluan iaitu musafir. Macam tu juga yang lelaki ni, dia nak nikah lagi. Boleh tak boleh? Dia kata boleh ke tak boleh? Okey. Kalau ada rukhsah, ada keperluan boleh. Suka-suka hati dia je. Kat situ ada sikit perbahasan lah. Kata Profesor Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, adalah ditegah sebenarnya seorang lelaki yang mampu mencukupkan dirinya dengan satu isteri untuk bernikah lagi, kerana hal itu akan dikhawatiri membawa dirinya kepada perkara yang haram, iaitu
tak mampu berlaku adil. Sebab memang susah, memang payah, memang hampir mustahil untuk berlaku adil. Nabi pun duk rintih-rintih, rayu-rayu dekat Allah SWT. Ya Allah, janganlah kamu kira apa yang aku tak mampu ni. Dia sudah hati perasaan, kecenderungan. Ya. Dalam Quran, surah Al-Ahzab ayat keempat, Allah sebut, Allah tak menjadikan dalam rongga seorang lelaki ada dua buah hati. Maksudnya cinta itu fitrahnya sebenarnya cenderung pada satu cinta. Nabi, dia nikah dengan Khadijah, cenderung dekat Khadijah. Lepas tu dia poligami, dia cenderung dekat Aisyah. Ya, dia cenderung, dia fokus pada satu macam tu. Itu fitrah dia. Fitrah cinta adalah setia. Boleh buka buku Rawdatul Muhibbin wa Nuzhatul Mushtaqin karangan ulama muktabar, iaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dan dalam buku Fiqh Perundangan Islam karya Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, ulama terkenal seluruh dunia, yang mana kalau pelajar fiqh, usul fiqh memang wajib baca buku beliau. Beliau berkata bahawa poligami cuma raksah yang asalnya bertentangan dengan syariat, tapi dibolehkan atas sebab-sebab yang tertentu. Dan kalau orang lelaki kata poligami itu sunnah, sebenarnya ini adalah kata-kata yang tidak tepat. Sebab apa? Sebab mari kita tengok maksud sunnah tu apa. Sunnah ini ialah apa yang Nabi lakukan, apa yang Nabi kata, apa yang Nabi buat, ya, apa yang Nabi takrirkan. Ya, memang betul Nabi berpoligami, ya, selama 10 tahun pada akhir usia baginda, daripada usia 53 sampai 63. Tapi sunnah bermonogami, sunnah kahwin satu jauh lebih besar, jauh lebih mendominasi, iaitu selama 25 tahun sebelum tu. Jadi monogami yang sepatutnya lebih layak disebut sunnah, kahwin satu lebih layak disebut sunnah, ya, kalau ikut ta'rif ahli hadis. Ya, ini pun ada disebut dalam buku Profesor Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Dia kata sebenarnya Nabi kita ini dalam kehidupan berkeluarga lebih banyak menghabiskan kehidupan dalam suasana kahwin satu, ya, bukannya berpoligami. Atau duk sebut poligami kan. Okey, itu keliru dia kata. Sebab tu penting kita pandang Islam ni secara holistik. Kalau kita ambil serpihan-serpihan, dia jadi tafsiran itu keliru. Dan siapa yang boleh pandang secara holistik biasanya? Para ulama yang luas ilmunya, yang boleh baca tafsir ni, tafsir tu, hadis ni. Sebab tu penting kita ni sebagai umat Islam kena tambah ilmu, kena datang ke majlis begini. Baru kita rasa Islam tu adil, tak menganiaya. Sebab ilmu itu akhirnya membuatkan jiwa kita lapang dan bahagia, rasa tak didiskriminasikan, rasa adil. Ya. Okey, seterusnya nak cerita lagi ke poligami ni. Nampak ramai orang dah bersemangat gitu dengar. Mungkin ada yang tak pernah dengar kat dia. Okey, kita teruskan lagi ya. Kau ada lagi nak share ke? Luahan hati ke? Okey, beginilah ya. Senang cerita macam ni lah. Lelaki ada hak, ada keperluan untuk nikah lagi mungkin ya. Perempuan juga dia ada hak, ada keperluan untuk apa? 3. Sama ada merelakan, tak kisahlah saya nak cakap lagi, saya rela. Dia ada hak, orang nak caci, nak maki pun, saya nak suami saya nikah lagi, suka hati saya lah. Dia ada hak, kata begitu. Dan dia juga ada hak untuk mempertahankan monogami dia dekat mahkamah. Sebab atas prinsip la darara wa la dirar, tak boleh ada yang memudaratkan dan tak boleh kamu membalas kemudaratan dengan kemudaratkan. Maka atas prinsip ini, dia boleh pergi ke mahkamah bentangkan suami saya ni sebenarnya tak layak. Kalau dia nikah lagi, dia akan menganiaya diri saya, anak-anak saya dan perempuan baru, ya, keluarga baru. Maka suara dia itu didengari dekat mahkamah. Mahkamah akan mengadililah betul tak betul, tengok bukti, tengok apa. Itu kebijaksanaan mahkamah. Dan yang ketiga, dia ada hak untuk minta dibebaskan. Kalau tiba-tiba suami nikah senyap-senyap kat siang, ya, hancur perasaan ni, takut agama nanti terfitnah, boleh dia minta cerai ke, syarat ta'liq ke. Syarat ta'liq ni biasanya orang yang menyediakan payung sebelum hujan, sebelum nikah tu dah ada syarat ta'liq awal-awal dah, terus jatuh talak. Ni semua puteri Nabi ada syarat ta'liq ni. Ataupun khulu', ataupun fasakh. Pernah isteri Sabit bin Qais dalam hadis sahih riwayat Bukhari, dia bukan tak redha dengan agama akhlak suami dia, orang yang baik, tapi dia takut agamanya terfitnah, ya. Dia takut berlaku kekufuran, dia kata, iaitu kufur pada nikmat. Tak mampu nak tegakkan hukum ilahi lagi sebagai seorang isteri kepada suami dia. Maka dia pergi jumpa Nabi. Dia kata, saya nak bercerai dengan Sabit bin Qais. Nabi kata, apa kata kamu pulangkan kebun
Thabit bin Qais ini. Maksudnya khuluk lah kat situ ya. Dia pulangkan kebun masa tu adalah mahar wanita itu daripada suaminya. Maka dipulangkan, tertalaklah mereka. Itu antara jalan-jalan Islam bagikan untuk meraihkan fitrah wanita. Kalau tak rela hidup berpoligami, Islam tak paksa, Islam adil, ada jalan keluar dia. Kita dia tak tahu. Okey, teruskan lagi. Allahu Akbar. Saya rasa sebab masa tak mengizinkan, ya, masa pun start agak lewat, saya tak mampu nak habiskan ini. Sangat bagus sebenarnya maklumat ni semua. Okey, saya nak share yang terakhirnya, wanita dapat Fatimah sebagai pejuang. Ya. Wanita adalah manusia yang cerdas dan mampu melibatkan diri dalam kegiatan sosial dan politik yang baik dan bermanfaat. Okey, dalam Islam ni, kalau kita ikut jalur pemikiran Ibnu Mas'ud, dia agak keras sikit lah tentang isu-isu wanita ya. Diwajibkan wanita pakai purdah, wanita ni kena banyak duduk rumah saja. Wilayah yang boleh wanita ambil berat ialah wilayah kekeluargaan sahaja, tak boleh keluar ya. Okey, kita raihkan sebab dia pun ada hujah. Dia tak menafsirkan ikut suka hati dia. Dia seorang sahabat Nabi yang saleh, yang hebat ya. Dan kalau kita ikut jalur Ibnu Abbas, dia agak tolerance ya, dia agak mudah lagi memudahkan ya. Wanita ni kalau sudah auratnya boleh buka ya, kecuali kena tutup kecuali muka dan tapak tangan. Okey, kena tutup kecuali muka dan tapak tangan. Dan Islam meraihkan ni fashion yang pelbagai ya, selagi pegang prinsip menutup aurat, silakan, tak ada masalah. Warna apa pun silakan, tak ada masalah. Ada perbahasan uruf dekat situ, adat dekat situ ya. Dan wanita ada hak untuk belajar, menimba ilmu, sebab ilmu boleh memuliakan hidup kita. Ilmu membuatkan kita bahagia ya. Ilmu mendekatkan kita pada Allah, ilmu meneguhkan iman kita. Jadi wanita kena dibenarkan untuk keluar menuntut ilmu. Ini pendapat ya. Dan kita kebanyakan pada hari ini memang mengikut jalur ini ya. Saya cadangkan belilah buku-buku seperti Profesor Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Wahbah Zuhaili, sebab mereka ini mengikut jalur-jalur ulama' yang bermanhaj pertengahan. Banyak sangat isu-isu wanita yang dikupas secara pertengahan. Antara yang mereka kupas ialah tentang wanita itu ya, dia cerdik juga macam lelaki cerdik ya. Dari sudut kepimpinan nombor satu negara, memanglah Allah bagi kepercayaan pada lelaki. Dan dari sudut kepimpinan keluarga, memanglah Allah bagi kepercayaan untuk lelaki jadi ketua. Tapi untuk organisasi, misal kata ketua bisnes, ketua syarikat tu, ketua syarikat ni menteri ke ataupun ahli parlimen, adun mana-mana, siapa cerdik, siapa berkelayakan, tak kira lelaki, tak kira perempuan, mereka layak jadi pemimpin. Allahu Akbar. Rupa-rupanya Fatimah sendiri ya, tengok kepimpinan beliau. Ketika Nabi cedera dalam perang Uhud, Fatimah lah yang jadi doktor kepada Nabi. Ketika itu kan tengok darah Nabi keluar tak berhenti ni, Fatimah ambil tikar, dia bakar sikit tikar tu jadi abu, dia lekatkan kat tempat luka Nabi bagi darah tu berhenti. Dan Fatimah ikut perang termasuk Khandaq dan Khaybar. Dia bukan duduk rumah jaga anak saja ya, tapi bila ada keperluan dia keluar, dia jadi perawat orang, jadi tukang bagi minum dekat tentera Muslim. Dan Fatimah juga pernah ya diutuskan oleh para isteri Nabi yang lain untuk tegur sikit, kenapa Nabi ni macam asyik suka sangat kat Aisyah ni ya. Tapi Nabi damaikan, biasalah ni orang perempuan kan, Nabi damaikan dengan komunikasi berkesan. Nabi kata, yalah ayah sayang sangat kat Aisyah, jadi Fatimah sayang tak kat Aisyah? Okeylah, Fatimah sayang lah, siapa yang ayah sayang. Bijak Nabi kan. Dan seterusnya dalam kes Tanah Fadak, bila Nabi meninggal ya, Nabi tinggalkan Tanah Fadak. Fadak ni satu tanah yang pernah diambil daripada Bani Nadir. Dan ketika Nabi masih hidup, Nabi hadiahkan tanah ini kepada Fatimah. Bila Fatimah nak tuntut hak dia untuk mewarisi tanah ini, Sayyidina Abu Bakar tahan. Dia kata, tak boleh. Sebab Nabi bersabda, para Nabi tak mewarisi harta. Para Nabi hanya mewarisi ilmu ya. Lam yuwarrisu dirhama bal yuwarrisu ilma. Maka kamu sebab ahli keluarga Nabi, kamu tak berhak mewarisi harta, kata Abu Bakar Siddiq. Fatimah kata, tak, harta ni ya, saya dapat masa Nabi masih hidup lagi. Dan ada ayat Quran yang menyokong bahawa ada juga ya harta tawanan perang yang kena diserahkan kepada keluarga Rasul. Jadi kat sini kita nampak Fatimah ada hujah, Abu Bakar pun ada hujah.
Dan dalam kehidupan kita hari ini pun kita tengok terlalu banyak perselisihan yang kedua-duanya ada hujah. Ini kita sebut masalah khilaf, ya. Masalah yang Allah benarkan kita berbeza. Cuma bagaimana kita nak menguruskan perbezaan ini perlu kebijaksanaan. Kita cek dulu. Ini masalah yang bercanggah akidah ke tak? Kalau tak, okey, yang diiktiraf sebagai Allah benarkan berbeza atau tak? Ya, Allah iktiraf, saya katakan. Ini pun ada hujah, ini pun ada hujah. Dua-duanya sebenarnya dalam daerah pahala. Kata Nabi. Ini kaedah kita nak pegang bila berbalah ataupun berbeza pendapat, ya. Idza hakama al-hakim fajtahada thumma asaba falahu ajrun fa idza akhta'a falahu ajrun wahid. Kalau berijtihad seseorang hakim, kalau betul 2 pahala, kalau salah 1 pahala. Dua-duanya dalam daerah pahala. Cuma kita nak syari, nak tegakkan juga tu sebab kita nak tegakkan benda yang betul, ya. Ini antara betul dan salah, bukan antara hak dan batil. Kalau hak dan batil ni barulah kita tak dibenarkan berbeza. Kalau kita berbeza, kita kena banyak lapang dada, kena banyak tengok, memahami dulu apa hujah mereka, ya. Jangan kita terus nak kutuk, nak sesatkan dia, bid'ahkan dia, kafirkan dia. Pastikan dulu ini khilaf ke ataupun disepakati. Okay. Rasa cukup setakat tu. Allahu Akbar. Semoga ada kebaikan untuk diri kita. Mencontohi Fatimah sebagai anak, sebagai isteri, sebagai ibu, ya, dan juga sebagai pejuang di jalan Allah. Ada soalan? Kalau tak ada, saya rasa kita rehat dulu, ya. Sementara kita nak menanti suami tercinta, bentangkan tentang strategi kita nak menciptakan bahagia dalam rumah tangga lepas ni. Saya buka lagi, ada soalan ke? Tak ada?